Assalamualaikum Ibrahim. Ketika arwah ayah mengembuskan nafasnya yang terakhir, mak rasa kehidupan mak dalam kegelapan dan dibelenggu bermacam kesusahan. Iku membesarkan Ibrahim dan adik-adik amat mencabar. Maklumlah, berapa sangatlah kan pendapatan seorang petani. Hanya Allah saja yang tahu apa yang mak lalui. Mak pernah putus duit untuk membeli makanan harian Ibrahim dan adik-adik. Ibrahim tahu kan? Maafkan mak kalau ada kekurangan mak dalam membesarkan Ibrahim dengan adik-adik selama ini. Ibrahim tahu tak? Ibrahim tunjang kekuatan mak. Susah senang, arwah ayah mahukan anaknya berjaya dalam hidup. Kini, alhamdulillah, bila mak tengok kejayaan Ibrahim sekarang, mak amat bersyukur. Segala penat jerih kita selama ini hanya tinggal kenangan yang semakin pudar. Sepanjang 60 tahun hidup ini, mak mendapat anugerah amanah Allah yang amat bernilai apabila Ibrahim menghadiahkan mak pakej menunaikan haji. Ia adalah hadiah yang paling bermakna buat mak. Mak tahu Ibrahim susah payah menabung untuk mak. Terima kasih Ibrahim. Mak amat bersyukur. Sampai di tanah suci, sedih pula mak rasa bila teringatkan arwah ayah. Alangkah seronoknya suasana melakukan haji dapat dinikmati bersama dengan arwah ayah. Tentu dia akan bangga kan dengan pencapaian anak-anaknya sekarang. Ibrahim, akhirnya lengkap sudah hidup mak. Mak doakan kejayaan, ketakwaan dan kesihatan untuk Ibrahim dan adik-adik. Amin. Penuhi matlamat anda selengkapnya dengan takaful suria daripada CIMB Islamic Bank. Pelan takaful yang menyediakan keperluan perlindungan, simpanan dan aspirasi haji anda. Berminat? SMS Suria 1 ke 68833 atau kunjungi mana-mana cawangan CIMB Islamic Bank yang terletak setempat dengan cawangan CIMB Bank di seluruh negara.